Selepas melabur 97,000 dalam saham sepanjang tempoh 2 tahun ini, inilah 5 lesson yang saya dah belajar. Jika anda baru sahaja memulakan perjalanan pelaburan, pastikan anda tengok video ini sampai habis supaya anda tidak mengulangi kesilapan yang sama dan pada masa yang sama tahu bagaimana maksimumkan keuntungan anda. The first one, kebanyakan pelabur sebenarnya memperoleh keuntungan semasa pasaran menurun, bear markets, bukan semasa pasaran menaik, iaitu bull market. This is what I learned after in these 2 years. Ketika krisis berlaku, walaupun syarikat yang mempunyai asas yang kukuh, strong fundamental, turut mengalami kejatuhan harga. Di sinilah the smart investor akan mengambil peluang, iaitu ketika orang lain panik, right, dan menjual, peluang wujud apabila emosi menguasai pasaran. Yang kedua, sebaliknya pelabur baharu sering mengalami kerugian terbesar semasa bull market. Ini pun benda yang sangat penting yang saya belajar sepanjang 2 tahun ini. Sekurang-kurangnya itu adalah pengajaran saya, pengalaman saya. Most of the time, kita ni cenderung membeli pada harga tinggi kerana menjangkakan harga akan naik lagi. Right. Namun, apabila harga tiba-tiba jatuh, kita tidak tahu bagaimana untuk bertindak because we are just lack of experience. And kenapa kita beli at the very first place, kita pun tak tahu. It's just that kita nampak kat news ataupun kita dengar tips sahaja. That's why apabila harga turun, kita tak tahu macam mana nak react. Number 3, memahami laporan kewangan adalah satu keperluan. As an investor, how come anda tak baca financial reports? Come on, right? Tanpa membacanya, kita sebenarnya hanya membuat andaian. Kita ni langsung tak tahu apakah company itu sedang buat, apakah prestasi company tersebut. So, anda boleh menggunakan mana-mana je alat AI yang ada, yang anda selesa. So, I'm using Value Farm on first month cuma je RM29.70 sebagai contoh. Okay, sebagai contoh, syarikat ABC mencetakkan keuntungan pada suku terakhir. So, sebagai pelabur beginner yang newbie, saya akan menganggap itu petanda yang baik untuk membeli kerana company itu sedang generate duit kan. Namun, selepas diteliti dengan lebih mendalam, keuntungan tersebut sebenarnya adalah one-off profit or one-off revenue sahaja. So now, the question is that adakah keuntungan yang one time ini boleh berulang pada masa yang hadapan ataupun ia hanya bersifat sementara? Dan di sinilah kepentingan menggunakan AI ataupun alat yang boleh membantu kita memahami data dengan lebih tepat dan lebih smart. Nombor 4, berhati-hati dengan aplikasi broker dan juga berita pasaran. Kedua-duanya sering memaparkan kemaskini yang terkini, the latest update. Apabila terdapat berita yang baik, ia boleh mencetuskan perasaan FOMO kerana kita ni takut terlepas peluang untuk beli saham kan, ataupun beli company yang tengah naik itu, right? Kita akan berfikir, kalau saya tidak beli sekarang, nanti saya akan terlepas pula, right? Namun, guys, okay, just relax je. Sebelum membuat sebarang keputusan pelaburan, pastikan anda merujuk kepada data terlebih dahulu dan bukan emosi. Most of the time, apabila berita tu dah keluar kat social media, kat news kan, anda dah lambat. Nombor 5, sepanjang pengalaman saya, sektor perbankan memberikan pulangan yang terbaik. So, bukan sahaja daripada kenaikan harga capital gain, tapi juga melalui dividen. Alright, so ini cuma my experience. Alright, so your experience might be different. Okay, this is not buy or sell call. I'm just sharing my experience. Alright, so ini juga menyebabkan saya menilai semula strategi pelaburan saya. Alright, so pada peringkat awal, sebahagian besar dana saya tertumpu kepada saham dividen. Kemudian saya beralih kepada saham yang jenis growth, yang jenis pertumbuhan, yang ada potensi boleh tumbuh dengan lagi cepat, right? Tapi berdasarkan 2 tahun ini kan,
my whole portfolio, saham yang bantu saya buat paling banyak duit adalah saham perbankan, right? So kini saya mula mempertimbangkan untuk kembali memberi fokus kepada saham dividen, right? But let's see how, right? So sekarang memang terdapat banyak peluang, right? And then apakah pelajaran yang anda peroleh sepanjang perjalanan pelaburan anda? Kongsikan di ruangan komen.